Guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni kita nak bercerita pasal kenapa hantu suka dekat waktu maghrib. Okay guys, so mesti ada di antara korang yang tahu kenapa hantu suka keluar pada waktu maghrib, dan ada yang macam tidak tahu ya. Kenapa hantu suka keluar pada waktu maghrib. So di sini aku akan menjelaskan dalam video ni kenapa hantu suka keluar pada waktu maghrib. Okay guys, so ini video dia. Kenapa pada waktu maghrib kita dianjurkan untuk balik, panggil anak-anak masuk ke rumah, tutup pintu, tutup tingkap, baca sebut nama Allah, kerana pada waktu itu syaitan-syaitan ini berkeliaran. Dikhawatiri mereka berjaya masuk ke dalam rumah kita yang menjadi satu gangguan kepada keluarga kita lah, boleh menjadikan sakit dan sebagainya. Contoh kalau kita tengok di maghrib tu kan, pada waktu petang waktu maghrib tu kan dia punya awan tu berwarna kemerah-merahan ataupun berwarna jingga. Memang kalau kita tengok kehidupan manusia ni, waktu dia adalah pagi, bangun dia pergi kerja dan sebagainya. Malam adalah waktu dia rehat. Waktu pagi ni waktu yang roh manusia itu kuat, dan mereka pula terbalik pada ketika itu. Sebab tu kalau kita perasan, orang yang terkena gangguan jin dia akan kena selepas waktu asar, kerana waktu itu adalah waktu yang tempo dia aktif. Pagi manusia roh kita kuat, waktu ketika itu dia sedang tidur. Umpamanya dia sedang tidur, okey, kemudian dia akan bangkit ayam ataupun bangun-bangun ayam lah orang panggil kan, pukul 12 tengah hari. Tetapi waktu dia betul-betul bangun dan sedar itu adalah waktu selepas asar. Tu waktu dia sampai dia herit sampai malam tu adalah waktu kemuncak dia. Sebab tu kalau kita tengok orang kalau nak sakit kena gangguan jin, dia akan kena, kalau kita tengok cerita Mak Saleh lah, jam tu tik tok ting, jam 12 malam kan. Jadi jam 12 malam tu jam memang waktu kemuncak mereka, yang memang waktu tu mereka paling kuat. Kalau kita buat rawatan Islam ni pun sebenarnya tidak disaran waktu malam, kerana waktu malam kita diciptakan untuk kita berehat, kerana tubuh kita dah siang, dah penat bekerja dan sebagainya. Malam untuk kita beristirahat, jadi tak sesuai. Dan pada ketika itu tubuh roh kita pun lemah dah pada ketika itu. Jadi yang mereka ni kuat. Jadi bila kita merawat pada ketika itu, mungkin mengambil masa yang agak lama, mungkin menjadi susahnya keluarnya mereka kerana waktu itu. Jadi kalau kita tengok orang yang kadang-kadang kena cekik, ni semua pada waktu malam, kerana waktu tu adalah waktu kemuncak dia. Dan jadi dia akan berlarutan sampai azan subuh tu dia dah stop. Tu dah waktu dia rehat. Sebab tu kalau kita tengok orang yang kena mimpi pelik-pelik, kena gangguan, yang jadi ada juga orang yang kena gangguan ni, dia malam memang dia tak boleh tidur. Lepas subuh tu, azan subuh tu ngantuk lah. Jadi kita nak bagi tahu kat situ, bila mana dia terkena gangguan jin itu menzahirkan kepada tubuh dia. Contohnya kita tengok, biasa kita dikaitkan dengan nenek bongkok 3 lah, hantu nenek bongkok 3 dan sebagainya. Kita tengok fizikal nenek tu dia akan jadi membongkok, betul? Orang itu yang terkena gangguan nenek, kebayan lah nenek apa tu, dia akan sakit pada bahagian pinggang dan lutut dia akan jadi seperti seorang nenek. Faham tak? Maksudnya bila jin dalam tubuh tu, contohnya dia seorang nenek, dia akan zahir pada tubuh sakit tu. Contohnya kalau jin tu tak suka wangian kasuri, kadang-kadang kita tahu wangian kasuri kan disebutkan disukai oleh para malaikat dan dibenci oleh bangsa-bangsa jin kan. Jadi bila kita bagi kepada orang yang terkena gangguan jin, dia tak boleh bau. Sebenarnya bukan manusia tu yang tak boleh bau wangian tu, tetapi benda yang ada dalam darah dia tu tak boleh bau dengan perkara tersebut. Tetapi ianya terzahir pada tubuh sakit tu sendiri. Kalau ikut pengalaman saya merawat, waktu ini sangat penting lah. Jadi antara waktu yang paling sesuai untuk rawatan, untuk sesiapa saja ni yang umum yang mendengar, sebaiknya kalau kalian nak pergi buat rawatan, buatlah pada waktu pagi. Kerana waktu pagi tu waktu roh kita sedang kuat, kita sedang fresh lagi, dan mereka lemah pada ketika itu. Kalau kita pergi waktu malam, macam sekarang orang suka pergi waktu malam sebab siang dah bekerja semua kan. Jadi malam ni antara waktu yang struggle jugalah untuk kita merawat, dan pesakit tu juga akan mengalami keletihan yang sangat teruk, akan jadi penat. Dia sebenarnya kalau dalam istilah perkara ini, roh itu nombor satu, baru jasad. Kalau roh kita kuat, jasad kita akan jadi kuat. Jadi kalau pada ketika itu lemah, roh kita akan jadi lemah disebabkan gangguan tu dah kacau pada bahagian tu. Jadi jasad kita pun akan jadi lemah juga. Berkenaan dengan berkeliarannya budak-budak kita disuruh untuk memanggil mereka masuk, itu mempunyai hadis lah. Jadi daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika malam datang menjelang atau kalian berada menjelang maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah, kerana ketika itu syaitan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka jika ingin keluar. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, kerana sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Jadi hadis ni riwayat daripada Bukhari 380 dan juga Muslim 2000
1-2. Itulah kenapa orang Melayu cakap, bila mak-mak kita orang dulu cakap, panggil anak-anak kau masuk dalam maghrib, kerana disebabkan berkait dengan hadis tersebut lah. Kalau kita tengok Mak Saleh pun macam tu, dia pukul 12 malam sebab dia ada pegangan dia, tapi pegangan kita begitu. Faham. So itu sebab sedikit kenapa kita tak boleh keluar pada waktu maghrib lah. So waktu maghrib hantu berkeliaran dekat situ. Lepas tu pula disarankan untuk tutup tingkap lah, apa semua tu lah kan, untuk mengelakkan jin-jin ke ataupun hantu-hantu kat luar tu berkeliaran masuk dalam rumah kita. Dan jangan lupa bacalah kalimah-kalimah Allah. Itu sajalah untuk video kita kali ni. So apa pendapat korang pasal video kita kali ni? Adakah menarik atau tidak? Sila komen di bawah. Minta maaf kalau ada banyak tersyasyor, sebab aku pun pernah juga tahu baru lepas daripada ajak lepak lah dengan kawan-kawan aku dekat luar kan. So agak letih juga, tapi aku sanggup buat video ni untuk korang. Lebih kurang macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sini nak konten kita kali ni. Bye, Assalamualaikum. Bye.